Macam mana kita nak cek, nak tahu kata jantung kita ni sihat ke tak? Pemeriksaan yang biasa. Satu, kalau kita tak tahu kita ada kecil manis ke tak, kita pergi cek darah. Cek darah untuk cek kita ada kecil manis ke tak. Cek darah untuk kita tahu kolesterol kita tinggi mana. Cek sama ada kita ada masalah buah pinggang. Sebab apa? Penyakit buah pinggang juga adalah salah satu risiko untuk kena sakit jantung. Pergi periksa darah, nak tahu 3 benda ni. Pergi buat ECG yang daripada pelekat kat dada, duk tengok nadi jantung tu, bacaan ECG. Juga boleh buat di banyak klinik-klinik. Dan mungkin pergi buat X-ray dada. Dari sini saja, satu pemeriksaan yang mudah, kita dah boleh agak jantung kita okey ke tak. Kita buat X-ray, jantung tak bengkak. Kita buat ECG, ECG comel. Buat pemeriksaan darah, kencing manis tak ada, kolesterol tak tinggi, buah pinggang tak ada masalah. Risiko kita nak kena sakit jantung rendah. Tapi kalau kita buat semua tu kita ada gula tinggi, kolesterol tinggi, buah pinggang tak apa cantik, X-ray bengkak, ECG tak cantik, Allah, kena pi peringkat lagi satu, nak pi tengok jantung kita tahap di mana. Mungkin macam pemeriksaan echo. Echo ni ultrasound jantung. Kita nak tengok jantung tadi bengkak sebab apa. Jantung tu bengkak sebab injak rosak. Jantung tu bengkak sebab berlubang. Jantung tu bengkak sebab dinding tebal. Jantung tu bengkak sebab pernah kena serangan jantung. Jadi kita buat X-ray, X-ray boleh habangkan kita bengkak ke tak, tapi kita kena buat echo untuk nampak gambaran yang lebih jelas. Dan kadang-kadang kita suruh buat ujian senaman. Sebab ECG dia tu tak apa normal, tak apa cantik. Kita buat ujian senaman nak bagi nampak dengan lebih jelas. Kalau ujian senaman tak lepas, then barulah lepas tu kita pergi buat yang kata pemeriksaan angiogram. Tapi tengok salur darah kita tersumbat ke tak. Apa yang saya ceritakan hari ini adalah untuk penyakit jantung yang orang duk kena serangan jantung. Ya? Sebab penyakit jantung ni macam-macam jenis. Hak selalu yang kita duk dengar orang jatuh terbalik, tergolek, mati, mengejut, serangan jantung. Tapi sakit jantung yang lain tu contohnya jantung berlubang. Dia tak kira umur. Dia tak ada kena mengenang umur sebab dia beranak-beranak dia dah ada dah. Orang yang masalah sakit injap. Sakit injap ni kadang-kadang umur muda pun dah ada masalah. Sebab masa dia budak-budak lagi, injap dia dah mula rosak. Tapi kalau kita bukanlah, macam saya kata, nak tengok kita ada masalah penyumbatan penyumbatan salur darah jantung, kita risiko nak kena serangan jantung. Kalau bukan pasal itu, secara keseluruhannya nak tahu kita ada masalah jantung ke tak, pergi periksa.